Anda dah bayar zakat fitrah? Tahu tak sekarang dah makin mudah untuk membayar zakat? Tak perlu keluar rumah pun dah boleh settle. Jom saya tunjuk saya caranya. Langkah pertama, anda boleh pergi ke laman web rasmi www.aizakat.com. Tekan butang 3 di atas dan pilih zakat fitrah. Kemudian, isi maklumat diri, nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat email, nombor telefon, alamat rumah dan sebagainya. Alamat email ni penting tau untuk isi pembayaran nanti. Setelah selesai mengisi data, anda boleh memilih bilangan tanggungan termasuk diri sendiri. Selepas itu, kat sini anda boleh memilih 3 kadar mengikut jenis beras anda makan. Pertama, RM8 untuk beras tempatan. Kedua, RM15 untuk super special import iaitu beras wangi, beras Thai dan beras poni. Atau RM22 untuk beras basmati dan beras panjang. Jangan risau, jumlah zakat fitrah yang perlu anda bayar terus dipaparkan jumlahnya di bawah ini. Paling penting, jangan lupa baca lafaz niat yang dipaparkan kat skrin tu tau. Barulah afdal. Last sekali, pilih cara bayar. Boleh guna duit now perbankan internet untuk pembayaran dan semak maklumat anda. Sebelum anda meneruskan pembayaran, klik I'm not a robot dan teruskan. Kemudian, klik online banking yang berwarna hijau. Klik jenis bank yang hendak digunakan untuk pembayaran dan klik Pay Now. Proses pembayaran dimulakan dan pembayaran anda berjaya. Dah settle, resit digital akan terus masuk ke email anda dan selesai. Mudah kan? Jom tunaikan kewajipan kita bersama Zakat Melaka. Zakat bersih jiwa, suci harta.